Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Hamzah. Hari ini kita akan belajar Sains Tingkatan 3 di dalam subtopik 2.1 iaitu Sistem Respirasi. Bersama dengan cikgu kita akan melihat pengenalan sistem respirasi. Mari kita terokai bagaimana tubuh kita berrespirasi. Kalau kita bayangkan tubuh kita tidak mengambil makanan daripada pagi hingga ke petang, badan kita masih lagi mampu bertahan. Namun jika kita tidak berrespirasi, badan kita tidak mampu bertahan walaupun beberapa minit sahaja. Ini menunjukkan bahawa sistem respirasi sangat penting dalam kehidupan kita. Cikgu yakin kamu semua pernah mendengar perkataan respirasi, bukan? Apa itu sistem respirasi? Sistem respirasi ialah satu sistem organ dalam badan kita yang membolehkan kita menyedut oksigen dan menghembus keluar karbon dioksida. Jika kamu perhatikan, terdapat dua jenis gas yang terlibat di dalam sistem respirasi, iaitu gas oksigen dan juga gas karbon dioksida. Mengapa kita perlukan sistem respirasi? Mari kita lihat beberapa kepentingan sistem respirasi. Yang pertama, membekalkan oksigen ke dalam darah. Yang kedua, menyingkirkan karbon dioksida daripada badan. Dan yang ketiga, menyokong proses respirasi sel, iaitu proses untuk menghasilkan tenaga. Mari kita lihat persamaan respirasi sel. Untuk bahan tindak balas, kita ada oksigen yang diambil daripada sistem respirasi, manakala glukosa daripada sistem pencernaan, yang mana tindak balas ini akan menghasilkan tenaga, karbon dioksida dan juga air. Struktur sistem respirasi. Jika kita lihat pada rajah, terdapat pelbagai label organ di dalam sistem respirasi. Kamu boleh rujuk buku teks Sains Tingkatan 3 pada muka surat 46. Laluan udara dalam sistem respirasi. Berdasarkan rajah tadi, kita boleh lihat laluan udara dalam sistem respirasi, iaitu bermula dengan lubang hidung, rongga hidung, diikuti oleh pharynx, larynx, trakea, bronchus, bronchiole dan juga alveolus. Suka cikgu tekankan struktur alveolus adalah berbentuk kantung udara. Kamu boleh rujuk pada rajah tadi, yang mana kantung udara kecil ini berlakunya proses pertukaran gas, iaitu gas oksigen diambil dan gas karbon dioksida dikeluarkan. Kita sampai ke bahagian kuis. Soalan: apakah organ yang terlibat dengan pertukaran gas dalam sistem respirasi? A. Pharynx, B. Larynx, C. Bronchiole dan D. Alveolus. Jika jawapan kamu adalah D, tahniah. Kesimpulan. Apa yang kita boleh dapati daripada sistem respirasi? Sistem respirasi penting untuk hidup yang sihat, terutamanya paru-paru. Sistem respirasi membantu kita bernafas dan menjana tenaga. Jadi kita perlulah mengamalkan gaya hidup yang sihat, elakkan merokok dan sentiasa bersenam. Dan yang terakhir ialah bersyukur kerana dikurniakan kesihatan yang baik. Itu sahaja untuk pengenalan sistem respirasi. Jangan lupa hargailah setiap hala nafas yang dikenakan oleh Allah. Sekian, terima kasih.